Masjid Madani Matampau ini memang besar sikit. Harga habis lebih 75 juta. Tanah memang Kerajaan Negeri Tolong, terima kasih Saudara Chow dan Majlis Agama Islam. Tanah 53 ekar. Kerajaan bayar, Persekutuan bayar sikit, Kerajaan Negeri tolong. Tetapi bangunan dia 75 juta, saya tak ambil duit kerajaan. Dari mana? Saya ada kawan-kawan di luar. Dah bayar 42 juta, kawan-kawan saya di luar, pemimpin Islam, dah bayar 42 juta. Ya. Jadi tinggal dalam 25 juta lagi ini, saya cari tokoh-tokoh Melayu yang besar yang kaya, hampa buatlah sedekah amal jariah. Baik. Tapi masjid ini akan jadi mercu tanah penting kerana dia bangunannya lengkap dengan perpustakaan, dewan, perumahan, ya, untuk pameran, pendidikan, semua sekali kita rangkul dalam konsep masjid, mengimarahkan masjid. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati usaha kita.